الدين لنا والحق لنا والعدل لنا. Pemerasun ni tanpa gunakan alat tebur dia. Kita belum pasang tebur. Kita tengok kesan dia lepas kita gunakan tebur nanti sama ke tidak. Akhir ni belum pasang tebur Tentulah keadaan dia. Ini alat tebur dia sampai, dan cara pemasangannya pun senang, sangat senang. Tak perlu baca kitab sampai beribu muka. Ini dia punya takungan, orang panggil takungan, tabung untuk tebur dia. Ini pad untuk getah pad, untuk ikat pad. Ini klip dia datangkan complete set. Ini untuk sambungan getah output dan input. Ini dia punya osil untuk elakkan kebocoran. Okay. Caranya mudah. Ambil benda alah ni, letakkan kat sini. Kita buat penandaan, tapi jangan pastikan yang kat atas nanti dia bocor yang ini patung ni. Ambil yang ngam-ngam kat bawah ni. Tebur. Siap. Kita tebuk dia kat sini. Kenapa kena pakai bor? Supaya nut yang kita pasang tu kita tak paksa dia masuk. Kalau kita paksa dia masuk, nanti lagi banyak masalah. Dia mungkin pecah. Okay, kita dah tebuk tu, dah tanda. Dan kita tebuk bahagian bawah pula. Pastikan dia tegak lah, jangan sengit-sengit pula. Dah tak cantik pun sangat. Yang kita tebuk ni. Bila dah tebuk tu, nampak tak lubang tu? Okey. Baru kita masukkan dia punya, nak panggil sama je. Ke sana ataupun ke sini sama je. Dia ambil nak dia ni. Ikat ni dia tak perlu ketat sangat. Asal masuk sudah. Kalau ketat sangat, dia boleh pecah. Sebab ni plastik. Jadi agak-agak je. Okey. Agak kuat ngam. Bawa masuk lubang. Salah lubang. Kita jadi Malaysia ni yang salah lubang. Selalu salah lubang. Jadi kita jangan sampai salah lubang. Kalau banyak baca beribu kitab tu pun boleh jadi salah lubang. Jadi kita jangan banyak sangat kitab. Yang sedang-sedang saja. Okey. Cukup. Jangan kuat sangat. Nanti bobos nak tu. Longgar pula. Loose. Kemudian kita ambil gunting ataupun kita ambil pisau. Kita potong getah ni. Agak ngam-ngam ataupun tarik biar ada longgar sikit macam ni. Getah ni daripada dalam daripada sini. Daripada sini. Kita sambungkan ke sini. Yang ini kita potong. Potong jangan sayang-sayang lah. Potong sajalah. Lepas tu masukkan klip ni untuk kita ikat. Supaya dia tak bocor. Dan baru kita ikatlah klip ni agak-agak. Tak perlu kuat sangat. Sebab pump bateri ni dia bukannya kuat sangat pressure dia. Dia tak berapa kuat. Okey, cukup lah tu. Okey, yang lepas ni dah tempat pump tu, tempat keluar air mancut tu, sambungkan sebelah sini. Dan kita ikat juga macam tadi. Tak perlu kuat sangat, agak-agak sudah. Jadi kalau kompresor dia memang kuat, kita perlu ikat ketat. Kalau tidak dia terjabut.
Okey, cukup. Okey. Ketan ni kita balut kat ni, kat tangki ni, tong kecil ni. Supaya air tu tak bocor. Saya dah balut lah. Jadi awak balut sendiri nanti. Kemudian washer ni letakkan bahagian dalam. Tekan. Baru kita masuk. Yang kita ikatlah ketat. Senang kan? Pasang ni senang. Air banyak lagi dalam tu. Kemudian kita ikat dia sampai ketat. Jangan terlalu ketat. Nanti plastik tu pecah. Ini plastik. Kita kalau nak tas yang jenis macam ni, tebur-tebur macam ni, beli yang murah dulu. Sangat berkesan tak? Kalau tak berkesan tebur tu, baru kita beli. Kalau berkesan tebur tu, baru beli yang mahal. Tak berkesan tebur tu, abaikan. Sebab ni cuma tambahan je lah. Okay. Tebur ni pun kita dah siap pasang. Sekarang kita test dia punya semburan dia macam mana. Sama tak macam tadi sebelum ada tebur. Ini kadar semburan dia. Nampak ada peningkatan lah dalam 10% ataupun 20% daripada tadi. Maknanya boleh belilah tebur ni. Okey, selamat mencuba dan selamat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.